Jom ikut saya membaja pokok cili. Let's go. Saya menggunakan sistem Venturi. Venturi tu yang warna hitam tu je. Yang lain tu semua tambahan. Semua kita pasang sendiri DIY. Mula-mula air akan masuk ke dalam pump dan dia naik ke atas dan dia akan ada suction ke bawah. Masuk ke dalam sistem Venturi dan Venturi tu akan sedut baja A dan baja B. Dan dia akan masuk balik kepada main pipe dan dia akan bancuh. Jom kita on pump. Guna smart timer sahaja. Pump akan jalan dan dia akan mula menyedut. Kita akan tengok flow meter ni dan setting berapa LPM yang akan masuk liter per minit. Terusnya kita akan cek isi yang masuk dan isi yang keluar dari polybag. Kita perlukan dua meter ni iaitu AC meter dan pH meter. Bila pump dah jalan, kita akan cek ke dalam satu bekas yang kita khaskan untuk cek baja sahaja. pH 5.8 dan isi 3.87. Jom kita cek isi 1.15 dan pH 6.4. Isi leaching agak rendah sebab tu saya tinggikan isi yang masuk. Okay guys, jumpa lagi for next video. Bye. Assalamualaikum.